Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih dan lagi hormati. Pertama sekali, izinkan saya menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Menteri Besar kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kedah sejahtera buat semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi kasihi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu kepada Maida dan Hon Leong Islamic Bank kerana menjemput saya untuk bersama dalam seminar kita pada pagi ini. Ini adalah satu usaha atau kesungguhan kita semua untuk bekerja sebagai sebuah pasukan yang akan kita gerakkan maupun mungkin telah kita mulakan untuk membolehkan satu kebangkitan dapat direalisasikan dalam mengukuhkan ekonomi negeri dan negara kita. Kita mungkin orang biasa-biasa, perniagaan kita mungkin kecil dan sederhana, tetapi jangan pernah tuan-tuan merasa kerdil dan jangan pernah rasa tidak mampu untuk melonjakkan diri untuk menjadi sebuah syarikat ataupun suatu hari nanti entiti yang benar-benar mampu mengangkat dan mengubah landscape ekonomi negeri dan negara kita. Kitalah generasi yang dinantikan oleh negeri dan negara ini. Mungkin ada di antara kita, ibu dan ayah kita dahulu adalah seorang peniaga. Mungkin mereka hanya ada sebuah kedai kecil di bandar-bandar kecil kita ataupun di kampung. Dan kerana kita telah didedahkan seawal itu untuk dunia perniagaan walaupun mungkin kecil-kecilan, tetapi kita telah ada kefahaman dan semangat untuk memajukan perniagaan tersebut atau perniagaan baru. Kerana apa yang kita lihat itulah sebenarnya satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita jadikan panduan dalam menyusun langkah, dalam meneruskan kelangsungan hidup kita. Dan kalau kita berjaya, kita akan memberi kehidupan yang baik kepada siapa yang bersama kita dalam konteks syarikat perniagaan kita. Jadi saya ketika di kampung dahulu, kita lihat banyak kedai-kedai runcit. Hari ini mungkin anak-anak kepada tokek-tokek kedai itu dahulu telah mungkin ada pasaraya besar. Mungkin dahulu hanya sebuah kedai basikal. Hari ini mungkin kedai tersebut telah berkembang maju dan punya rangkaian di seluruh negara, paling tidak di beberapa bandar. Dan hari ini saya ingin membawa tuan-tuan semua untuk kita menginsafi dan memahami apakah sebenarnya peranan saya dalam sudut ekonomi negeri dan negara kita. Apa sebenarnya yang dinantikan oleh negeri ini daripada tuan-tuan semua. Mungkin kita jarang bertemu untuk bicara tentang harapan sebuah negeri kepada anak negerinya, khususnya orang Kedah, orang Utara. Dan hari ini kita didatangkan sahabat-sahabat daripada Maida Kuala Lumpur, Cik Faizal, Cik Syukri dan Cik Khairi daripada Hon Leong Bank, yang mana ingin melihat sesuatu usaha ataupun kesungguhan dapat dibangunkan bersama. Tuan-tuan semua, marilah kita tunjukkan kesungguhan itu bagi membolehkan dalam sektor halal ini. Kitalah pemain-pemainnya. Kitalah sebahagian daripada pasukan yang sedang dibina. Mungkin kita datang hari ini atas pemikiran individu kita sebagai syarikat yang kita sedang pimpin atau miliki hari ini. Tetapi percayalah kita tidak akan mampu pergi jauh kalau kita tidak bergerak sebagai sebuah pasukan. Kita tidak akan mampu mendepani cabaran sekiranya kita tidak bergabung bersama institusi, baik Maida, bankersnya atau institusi kewangan, kerajaan negeri dan semuanya bagi membolehkan kita berada dalam posisi terbaik untuk bergerak ke hadapan dan menguasai pasaran. Hari ini pasaran global dunia dalam konteks sektor halal ini bernilai sekitar 3 trilion US dollar. Dan ia adalah satu pasaran yang cukup besar dan luas. Tetapi sejauh manakah pandangan kita? Sejauh mana sudut pandang kita membolehkan kita mempositionkan diri kita, syarikat kita hari ini dan 10 tahun akan datang. Hari ini dan 10 tahun yang lalu kalau kita telah ada 10 tahun dalam dunia perniagaan ini. Adakah kita telah melakukan lonjakan? Adakah kita telah pergi jauh? Adakah kita masih struggle pada peringkat asasnya? Kita masih bergelut dengan fundamental issue. Sedangkan dunia hari ini telah melihat sektor halal ini adalah satu segmen yang lukratif. Satu segmen yang begitu berpotensi. Halal bukan hanya untuk orang Islam. Halal for all. Halal for the world. Yang mana orang tahu kerana produk halal ini bersih, selamat dan beretika.
Jadi ramai sahaja di luar sana atas universal values. Ya, atau universal values mereka menerima baik produk-produk halal ini. Namun isu dia, adakah kita di Malaysia khususnya di Kedah benar-benar telah mempersiapkan diri kita untuk melangkah ke depan dan menjadi pemain utama? Tuan-tuan, tidak mengapa hari ini kalau mungkin syarikat kita ada 10 orang pekerja. Tetapi apa yang ingin saya nyatakan di sini, bagaimana kita akan ada 100 pekerja dalam tempoh 10 tahun akan datang atau 5 tahun akan datang. Bagaimana kita ada 1,000 pekerja untuk tempoh 20 tahun akan datang. Bagaimana pasaran kita boleh menerobos pasaran Asia Tenggara dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Ini sebuah perjuangan. Ini bukan hanya mengisi masa lapang. Ini perjuangan yang harus diisi oleh mereka dalam jihad ekonomi. Yang ini perlu dibangunkan. Dan di sinilah peranan-peranan institusi kewangan seperti Hon Leong Islamic Bank yang kita tahu kadang-kala kita tidak mampu untuk melakukannya sendirian. Kita ada disadvantage kita dalam konteks modal. Kita ada disadvantage kita dalam konteks persijilan. Mungkin di situlah ada bimbingan daripada Hon Leong Islamic Bank dan JAKIM contohnya. Ataupun mana-mana institusi. Dan juga kita ada kelemahan-kelemahan dalam konteks pemasaran, di situlah didatangkan MITI untuk membantu kita untuk mengeksport barangan kita. Kita mungkin tidak tahu selok-belok dunia antarabangsa. Tetapi kalau kita bersama dalam pasukan ini, dan kita tidak melihat semua yang ada di dalam bilik ini sebagai lawan kita, tetapi ini adalah semua sahabat saya, kita pasti boleh pergi lebih jauh dari apa yang kita fikirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, lagi hormati. Kalau kita lihat dalam konteks KDNK, halal segmen ini menyumbangkan 7.9% kepada KDNK kita, dengan kata lain sekitar 53 bilion. Dan dijangkakan pada tahun 2030, ia akan menyumbang sekitar 11% kepada KDNK kita. Jadi dengan kata lain, hari ini sekitar 3.8% daripada ekspor Malaysia yang berjumlah 1.42 trilion datangnya daripada segmen halal sektor ini. Jadi ianya satu segmen yang masih punya potensi untuk dikembangkan. Jadi di sini kita harus bersama melihat bagaimana kita boleh mempositionkan. Saya yakin dan percaya di peringkat nasional dia ada halal master plan dipanggil 2030. Kita Malaysia ini dari satu sudut memang paling bagus dalam konteks perancangan. Tetapi yang paling penting ialah execution. Paling penting adalah melaksanakan apa yang kita rancang, baik di peringkat nasional, peringkat negeri dan peringkat syarikat kita atau institusi kita. Inilah yang membuatkan kita harus sentiasa peka dan memerhatikan sekitar kita, kerana hari ini dalam konteks persaingan segmen halal ini, antara hub-hub terkemuka dunia adalah UAE, Turki dan Malaysia. Tapi jangan kita leka, Thailand sedang berusaha habis-habisan. Mereka juga menganjurkan program-program berkaitan halal yang bertaraf dunia. Indonesia adalah sebuah negara Islam yang begitu besar, yang juga mereka kalau bangun dan bangkit dan diperkasakan segala supply chain-nya, ekosistemnya, mereka boleh menjadi satu kuasa besar dunia dalam segmen halal ini. Jadi dalam isu ini, bagaimana kita harus mengekalkan daya saing Malaysia? Di sinilah tanggungjawab kita sebagai individu dan institusi sebelum kita bicara tentang negara as a whole. Sebagai institusi kewangan, kita harus melihat potensial-potensial yang ada pada para usahawan kita dalam sektor halal ini, baik di peringkat IKS, industri kecil dan sederhana, maupun yang telah boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Kita harus mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri kita bukan hanya untuk pasaran di mana kita berada. Kita harus perkasakan. Kalau hari ini kita kata kita keluarkan sandwich lah contoh dia. If a day we can produce about 500 pack of sandwiches, right? Kita kena ada sasaran nak dinaikkan kepada 700, 1,000, 1,500, 2,000. Sehinggalah mungkin a day kita akan bekalkan 1 million sandwiches throughout the country.
ataupun mungkin suatu hari nanti kita kena buka kita punya kilang di luar negara untuk cater market-market yang ada di luar sana. Contoh, as simple as that. Jadi bagaimana kita nak usahakan ini? Jadi usaha-usaha yang tersusun, terperinci harus digerakkan bagi membolehkan kita melakukannya dengan terbaik. Untuk itu kita kena embrace teknologi. Kita kena embrace blockchain, iaitu sebuah dipanggil digital ledger, untuk membolehkan segala perkara kita ini dapat kita fahami dan dia direkodkan dengan sempurna. Ini kena faham juga. Kadang-kala kita ignorant, kita tak mahu pun ambil tahu. Kita kata pagi saya buka kedai, saya buka kilang saya pergi pasar, saya beli di supply, saya proses, saya pack, saya jual, I'm done for the day. Kita akan berada di keadaan itu untuk many years to come until we feel tired and we retired. Am I right? Tetapi kalau kita embrace teknologi, kita embrace IoT, ya, kita embrace semua kemudahan yang ada mengikut kemampuan kita dan sokongan agensi-agensi penyedia perkhidmatan ataupun sokongan ini, dan juga kita go for AI, artificial intelligence, yang hari ini, tuan-tuan, hari ini tiada siapa akan ketinggalan dalam persaingan apabila artificial intelligence menjadi sebahagian daripada medan baru pertempuran. Kalau semua pakai AI, kita back to normal. Yang akan mati dan ketinggalan yang tak mau embrace AI. As simple as that. Kalau kita kata, kita tak mau embrace AI ni, biarlah kita macam ni je, okey? Tunggulah masanya yang kita akan terpinggir, tersisih dan tertinggal, akhirnya dilupakan. Tapi kalau semua orang start embrace AI, semua orang start to embrace IoT, semua orang embrace blockchain, kita akan at par with others. Persaingan sama balik. Faham tuan-tuan? Kena embrace. Right? Tetapi kena faham keperluan tahap mana yang kita perlukan dalam konteks ini semua. Jadi dalam usaha ini, khususnya kita dalam segmen halal ini, harus mula melihat perkara ini dengan menyeluruh dan bersepadu bersama pasukan-pasukan yang ada, seperti JAKIM, banks yang terlibat, agensi-agensi lain yang menawarkan berbagai bentuk perkhidmatan, termasuklah negeri kita Kedah. Seperti yang dinyatakan oleh Cik Faizal tadi, iaitu negeri kita pada tahun 2024 telah merekodkan satu pencapaian luar biasa. Mungkin orang selalu ingat kita negeri pertanian. Benar, kita pertanian. Kita memperuntukkan 220,000 hektar tanah, tuan-tuan. Bukan kecil, 220,000 hektar tanah untuk padi. Kalau kita tukarkan tanah-tanah perindustrian ini 10% sahaja kepada commercial land, kita akan dapat hasilnya, cukainya can easily reach up to 100 million a year. Tetapi kerana kita kekal, sebab kita berjiwa besar, kadang-kala seperti Abang Sulong, apabila adik-adik semua nak membesar, abang berkorbanlah. Kerana kita ada tanah datar, kita ada tanah itu baik dari pantainya sehinggalah ke tengah, dan kita lihat tanahnya datar elok untuk padi, maka kita telah memberikan komitmen kepada negara untuk menjadi pembekal beras ataupun pembekal makanan utama negara. Tuan-tuan, 220,000 hektar tanah. Tuan-tuan tahu berapa hasil cukai tanah untuk tanah seluas itu yang state collect? 2.5 juta sahaja setahun. Can you imagine? From Kulim, kalau you pass through the state of Kedah up to Bukit Kayu Hitam, you can see the strategic land by the highway. Dan tanah-tanah itu sebahagiannya masih lagi sawah padi. Bukan kita tak tahu bagaimana nak develop negeri ini. Kita tahu, kita can do a lot of things. Tetapi kita percaya dengan semangat federalisme untuk melihat kalau tidak apa akan jadi pada negara. Walaupun kita hanya membekal 43% beras negara, kalau apa-apa berlaku pada dunia dan dunia yang membekalkan beras kepada kita menyatakan tidak kepada kita, setidak-tidaknya 43% beras negara dihasilkan di bumi Kedah ini, bolehlah tuan, kalau tidak dapat makan 3 kali sehari, sehari sekali kita masih boleh survive. Itulah pengorbanan kita. Sebab itu baru ni kita minta pada kerajaan, berilah sedikit pampasan kepada kami, kerana mengorbankan atau bersedia memberikan begitu sekali komitmen pada negara, 220,000 hektar tanah, ya,
dan kerajaan beri kita 41 juta sahaja pampasan. Kita minta lebihlah sikit, ya. Bagilah kita 200 juta untuk kita bangunkan human capital kita dan seumpamanya. Jadi kita masih berunding, insya-Allah. Doakan Kedah, baik tuan-tuan Melayu, Cina, India, Siam, doakan negeri ini. Mungkin tuan-tuan tak sedar, ada hari-hari di mana tuan-tuan makan adalah beras daripada petani-petani kita. Yang mungkin beras itu berada di hotel-hotel mewah. Mungkin beras itu ada di istana. Ya, tetapi dihasilkan oleh Pak Tani yang membakar belakangnya dengan kepanasan matahari. Jadi apa yang saya nak katakan di sini? Walaupun kita sebuah negeri pertanian, kita telah melakukan yang terdaya untuk menjadi sebahagian daripada cerita kebangkitan sebuah negara bernama Malaysia. Sebab itu kita usahakan sungguh-sungguh. Sebab itu kita bangunkan industri kita. Kita bangunkan Kulim High Tech Park. Kita bangunkan Kulim Industrial Corridor. Kita bangunkan Special Border Economic Zone, Bukit Kayu Hitam. Kita bangunkan Kedah Rubber City. Kadang-kadang orang mungkin kata tidak begitu strategik lokasi kita. Sebab jauh di utara, bukan di Selangor, bukan di Johor, bukan di tempat-tempat yang mungkin menjadi tumpuan dunia. Tetapi hari ini telah kita lihat bahawa kita sebenarnya adalah sebuah negeri yang punya potensi luar biasa. Sekiranya negara melihat kita bukan dari sudut negeri, tetapi dari sudut destinasi dan location strategik kepada rantau ini. Kita adalah gateway ke Thailand dan Indo-China dan up to China and Central Asia. Kita pintu masuknya Kedah. Bayangkan bagaimana kita leveragekan sektor halal ini untuk pasaran yang begitu besar ke China, Indo-China, Central Asia dan world at large. Dan kita mahu menjadikan Kedah ini hub kepada itu semua. Tuan-tuan, jangan lihat Kedah ini sebagai negeri yang disegmentasikan sebagai negeri Melayu ataupun negeri itu dan negeri ini. Ini sebahagian, Kedah sebahagian daripada strategic land of Malaysia yang perlu di dan kawasan sekitarnya. Alhamdulillah, seperti Cik Faizal mention, tahun lepas kita berjaya merekodkan kemasukan pelaburan berjumlah 45.8 bilion dan khususnya sektor manufacturing 44.1 bilion. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Maida yang banyak membantu kita untuk mencapai sasaran kita pada tahun lalu. Jadi tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan boleh menjadi sebahagian daripada cerita kejayaan ekonomi negeri Kedah? Di sinilah saya mengharapkan kita semua berusaha untuk mempersiapkan diri. China 40 tahun dahulu adalah sebuah negara yang begitu ramai orang miskin. Beijing full of bicycle, Guangzhou was a paddy field. Kita boleh lihat dan sejarah ini tidak pernah negara China merasa malu menyatakan. Walaupun Jerry Vance kata siapa yang hari ini sedang memacu China adalah anak-anak petani. Seperti dia ingin memperlekehkan negara China, tapi mereka di sana rasa bangga kerana kami anak petani yang telah berjaya memajukan China. Kita juga anak petani di negara ini. Most of us. Saya anak Penuri Getah, some of you mungkin anak petani yang tanam padi. Kita semua anak buruh. Kita bukan bangsawan, elitis, bukan. Kita orang biasa dari bawah. Ibu dan ayah kita hidup susah. Dan hari ini kita sedikit baik kerana ada pendidikan dan punya pekerjaan. Tetapi tuan-tuan,
Kita harus berusaha hari ini untuk memajukan negeri kita dan negara kita lebih baik lagi. Dan belajarlah daripada negara-negara yang telah berjaya mengubah landscape ekonomi dan juga persaingannya di pentas global. China berjaya dalam 40 tahun mengeluarkan 800 juta rakyatnya daripada kemiskinan. Kadang-kadang kita dimainkan sentimen-sentimen negatif tentang China. Tapi saya percaya kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke sana, boleh lihat bagaimana terbukanya ekonomi mereka, rancaknya perniagaan, dan paling utama komitmen mereka kepada pengetahuan. Dulu orang kata kalau pergi China, kenapa syarikat pergi ke China? Kerana cheap labor cost, tenaga buruh yang murah. Tuan-tuan, cerita tenaga buruh yang murah di China ni telah beberapa tahun dahulu berlalu. Hari ini tenaga buruh di China tidak murah. Tetapi mengapa syarikat-syarikat besar dunia masih pergi ke China? Mengapa mereka masih pergi ke China? Kerana pengetahuan mereka yang luar biasa. Kerana know-how mereka dalam sains, teknologi, engineering, matematik yang luar biasa. Ini yang perlu kita bangunkan di negeri kita. Kita tidak mahu melahirkan ribuan jutaan orang, tetapi tidak ada substance yang kuat dalam sains, teknologi, engineering, matematik. Sebab itu saya kata dalam perniagaan tuan-tuan mungkin background business, management, accounting, finance, atau mungkin social sciences, tak boleh tinggal satu segmen iaitu R&D. Syarikat-syarikat yang berjaya hari ini, di mana juga mereka memperuntukkan sekitar 5 ke 10% keuntungan mereka untuk R&D. Tuan-tuan jangan tinggal segmen R&D ini. Kita jangan hanya pergi kepada marketing. Dengan hanya marketing dia tidak akan bertahan lama, tuan-tuan. Tak akan bertahan lama sebab apa? Sebab at the end, consumer akan nilai quality produk kita. Kalau our product exceed the expectation, they will stay with your product. Exceed, bukan meeting okey lah. Tapi kalau marketing bagus, tapi below expectation, dari segi quality, dia akan tinggalkan produk itu. Setuju tuan-tuan? So bagaimana nak bangunkan produk-produk ini? Jadi saya ingin nyatakan di sini, kalau hari ini saya difahamkan, lebih 8,000 syarikat di Malaysia telah mendapat persetujuan halal daripada JAKIM. Okey, 8,000 inilah kekuatan kita. Sekarang ni perlu ada, JAKIM mungkin perlu ada bagaimana capacity building. Terdapat sijil, kena sit down dengan all the financial institution, dengan MITI, ya, untuk lihat bagaimana this capacity building boleh digerakkan, dibangunkan to work together with the higher learning institution and TVETs untuk kita boleh bangunkan human capital kita. Dan JAKIM diiktiraf oleh 80 badan persetujuan halal antarabangsa. Basically kita dah easily half, if not half, one third of the countries across the globe ni recognize kita. Jadi ini satu kelebihan yang telah ada. Jadi saya nak katakan di sini dalam konteks halal di Kedah ini kita ada halal industrial park di Bukit Kayu Hitam. Okay, tuan-tuan tak aware, tapi kita dah dedicated lebih kurang 253 acres, if I'm not mistaken, satu hub halal logistik dan berkaitan di Bukit Kayu Hitam untuk pembangunan industri halal. You can be part of this halal hub di Kedah ini. Dan kita akan share, Invest Kedah is here to share more information about this halal hub. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih, saya tidak berniat untuk berucap panjang, dan merumuskan apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Jadi dalam perniagaan kita kena ada innovation. Tapi sebelum itu, I would like to ask you, what is your vision and missions of your company? What is vision? Vision is what you want to be. What you want to be. Ask yourself today, what you want to be in the next 20 years. You might be average company today, your company might be an average company today, but in 20 years time, you can dream. You can dream. Hari ini, you punya revenue, mungkin annual revenue mungkinlah lebih kurang 500,000 setahun. Lebih kurang macam tu lah.
Bagaimana nak go for 5 million over a period of years? Kena ada vision. What you want to be. Set the vision. Even though today there is nothing in your pocket, even though you look to your factory, very much nothing there. You set the vision, you set the dream. Remember Jack Ma, how he started? He has basically nothing. Tetapi dia memulakannya kerana dia ada impian. Dan kita lihat banyak syarikat-syarikat besar di luar sana bermula daripada nothing. Hewlett Packard from the garage. They started from the garage, belakang rumah dia saja, store belakang rumah. Okay. Jadi kita kena ada vision and mission. Mission you apa tuan-tuan? 1 minit. Mission. What is the difference between vision and mission? Ini bukan kuliah lah, kebetulan saya ada universiti. Tapi saya rasa penting disampaikan sebab tuan-tuan adalah individu yang memainkan peranan. Vision what you want to be, vision what you want to offer. To what level of services or quality of product you want to offer. Jadi ini kita kena usahakan. Mesti exceed people expectation. Tuan-tuan, dan kena ada innovations on your product. Kena ada inovasi produk. Ya? Dan nilai tambah. Selalu ada nilai tambah. Kan? Tuan-tuan pernah pergi tak mana-mana kedai? Masa saya belajar dulu di luar, saya pernah selalu pergi. Ada satu kedai Jewish, ada satu kedai bukan Jewish lah. Right? Jadi bila saya pergi kedai yang bukan orang Jew ni, ya, dia biasa je lah. Orang datang pergi kaunter bayar, okey berapa ringgit, 1 pound, 2 pound, that's it, dan go. Right? Tapi di kedai Jew ni, orang Yahudi ni, saya lihat, saya perhatikan, apabila orang nak bayar, katalah this mother ni come with his little daughter, dan dia nak pergi kaunter nak bayar berapa harga semua, dia beli grocery lah, mungkin dia beli potato ke cucumber whatever lah, yeah. And then katalah 5 pound, right? So okay, 5 pound bayar. Tapi this Jew, dia akan buat apa tuan-tuan? Dia ambil lollipop ataupun apa-apa sweets ke, ada anak tu dia bagi, this is for you, dia ambil, for example. You see the point? Kedai sebelah beli benda sama, harga sama. Kalau 5 pound sana, 5 pound sini. Tapi 5 pound kat sini ada extra lollipop for the little girl. When this mom want to go to shopping tomorrow, anak dia biasa akan pergi kedai, Pak. Mom, mesti nak pergi kedai yang bagi dia lollipop. Am I right? But how much it cost a lollipop? It's probably only 20 pence. Tak mahal pun, mungkin less than that. Tapi because of kind gesture, ini dalam bisnes. Pelanggan kita mesti merasakan bahawa kita lebih memberi daripada menerima apa. Apatah lagi kalau dia beli rasa tak puas hati dengan produk kita. Inilah paling bahaya apabila kita short-sighted dalam usaha kita untuk mengembangkan perniagaan kita. Mesti sentiasa rasa apabila kita buat sesuatu itu, mestilah ada nilai-nilai yang membuatkan orang takkan lupa. Penjenamaan, branding tuan-tuan, kena jaga nama. Kita bawa nama halal-halal tapi kita tak sampai ke tahap yang mencerminkan kita ini adalah seorang yang berpegang teguh kepada ajaran agama kita Islam. Kan? Tengok packaging cantik, semua cantik, kan? Bila buka-buka, orang mah, people be disappointed. Right? Jadi imagine kajian telah dibuat. Benda baik, okay, if someone experience something good, dia akan cerita maksimum. Dia beli apa-apa lah, dia beli something, dia beli nasi lemak by the roadside, ya, dia beli nasi lemak, dia sampai office dia makan so very good. Kajian tunjukkan, on average, these people will tell about 3% yang nasi lemak tu bagus. Ini kajian dah buat study lah, on average. Tapi kalau kata satu orang beli nasi lemak, buka-buka bungkus nasi lemak tu, ada cicak mati dalam tu. Makcik tu pun mungkin mengantuk ke apa, tak perasan, sedut-sedut cicak dalam ikan bilik tu, taklah besar cicak tu. Right? Ada, terkejut dia. Dia akan cerita 3 orang ke berapa orang. Sila-sila dia masuk dalam Facebook, dia masuk dalam segala, habis bisnes makcik tu. Kan? On average, people say, if unhappy customer, they will tell at least 7 to 10 people. At least. Itu zaman tu, masa saya belajar tu,
Mana ada lagi Facebook dan all this and that, am I right? So tuan-tuan, you kena jaga. Sebab tu give you quality control, you kena jaga. Tak boleh lebih kurang. Tambah kita ini sedang melakukan suatu berkaitan agama, carry nama halal, letak logo JAKIM, semua kena jaga tuan-tuan dan pemasaran. Pematuhan standard antarabangsa, penggunaan teknologi dan otomasi kena. Sebab tu kita sebenarnya hari ini negara perlu satu reform besar. Sebenarnya sepatutnya institusi teknikal ni, dia punya partner semua adalah para peniaga dan usahawan. Agree with me? ILP, IKBN, you name it, Giat Mara dan semua ni, sepatutnya all usahawan are clinging with them to talk about issues yang dihadapi dalam konteks machinery dan seumpama. Some of them is not that complicated. Am I right? Kalau kita ada engine, from the engine we can modify for many things, for many purposes. Tetapi kita rasa disconnected. So this is a revolution yang perlu dibangunkan sebenarnya. Ya, jadi buat hari ini kita masih belajar sajalah di institusi yang berniaga-berniagalah, adalah sedikit correction this and that, tapi tak fully integrated yet. The country needs that integration, membolehkan baru kita rasa teknologi ini taklah mahal mana. Tuan-tuan, macam mana Taiwan boleh menjadi antara kuasa ekonomi dunia walaupun dia hanya sebuah negara kecil, right? Ketika mana dunia cakap pasal mass and big size of machinery and equipment, Taiwan fokus on scaling down the size. Sebab itu jentera-jentera dia small scale, small size. Dan ini membolehkan mereka membantu para petani mereka dan usahawan mereka dalam kapasiti kecil-kecilan untuk mendapatkan equipment yang mempunyai cutting edge teknologi. Taklah harga mesin itu $1 juta. Betul kan? Kita ambil contoh padi kita, harvester kita, berapa besar, berapa harga, berapa berat, sampai tenggelam dalam petak padi. Can we come up with something smaller, light and easily can move around? These are the things yang perlukan reform, yang perlu kita usahakan. Jadi tuan-tuan, penggunaan teknologi dan automation perlu, kerjasama strategi dengan rangkaian global. Ini perlu kena berhubung rapat dengan MITI. Right, MIDA ni nak bawa investors masuk. MITI ni betul kan Cik Faizal untuk ekspor barangan kita. Right? Jadi kena ada hubungan ni. Kena ada. Kita pasaran kita di Kedah, di utara. Sebenarnya the market is huge. Jadi usahakan untuk ada rangkaian strategi. Build up the association, support the association, dan juga pembangunan modal insan yang berdaya korporat. Sebenarnya kita kena bangunkan. Kena ada tadi yang saya kata R&D&C tu, Research and Development and Commercialization tu, mesti ada portion untuk itu. Talent kita bagi training. Right? Kita tak ada. Kita rasa itulah kemahaman kita, itulah. Tapi orang dah berubah dengan teknologi. Right? Jadi upaya kewangan dan pembudayaan strategik haruslah digerakkan. Jadi tuan-tuan, saya sekali lagi secara keseluruhannya sangat gembira melihat kalian, tuan-tuan semua menjadi sebahagian daripada komuniti yang akan membangunkan sektor halal ini. Baik kita orang Melayu, orang Cina, orang India, Islam atau apa juga agama kita, pegangan kita atas nama universal values. Dan ini kekuatan yang ada pada negeri kita. Maka bersamalah untuk membentuk kekuatan ini. Dan negeri menawarkan kepada kalian semua untuk menjadikan Kedah sebagai hub di belah utara negara, bagi memacu agenda halal ini, bagi membolehkan kita bersama bergerak sederak untuk kebaikan semua. Jadi saya kata mengucapkan jutaan terima kasih kepada MIDA dan juga Hon Leong Islamic Bank di atas komitmen untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Dan saya mengajak semua pemain industri di Kedah dan wilayah utara untuk memanfaatkan, memperkukuhkan, memberdayakan, menyuburkan agar ekosistem yang sedang kita bina bersama untuk membolehkan kita terus bergerak ke hadapan. Dan kerajaan negeri akan terus memberikan komitmen dan sokongan dasar fasilitasi pelaburan dan pembukaan kapasiti industri halal di negeri ini. Mari sama-sama kita bangunkan. Kalau kita boleh bangga dengan semiconductor, kita boleh bangga dengan electrical electronics industri, mengapa tidak kita
bangunkan sektor halal ini sehingga menjadi kebanggaan kita semua. Halal bukan sekadar patuh syariah, ia adalah jaminan kualiti, kebersihan dan keselamatan yang diyakini oleh semua pengguna. Jadi tuan-tuan, selamat maju jaya, selamat berseminar. Jangan tinggalkan Dewan ini selagi program tak selesai. Pertama sekali, paling penting disiplin. It will tell you, your attitude will determine the altitude. Ya, attitude kita yang menentukan sejauh manakah altitude, sejauh mana kita boleh pergi dalam apa yang sedang kita usahakan. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.